Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama dalam satu program iaitu podcast Biar Mufti Berbicara siri 2, dan dalam episod kali ini insya-Allah kita akan bincangkan dua isu fatwa yang kelihatan berbeza namun ianya bertemu pada satu nilai besar iaitu amanah. Kita akan fokuskan pada dua segmen yang utama, iaitu pertama, pengurusan naskah Al-Quran lama ataupun rosak melalui kaedah diingking, dan kemudiannya kita akan bicarakan berkaitan dengan garis panduan pengurusan harta luqatah dan malud dha'i' menurut hukum syarak. Kedua-dua isu ini mengajar kita bahawa Islam bukan sekadar melihat apa yang berada di tangan kita, tetapi bagaimana kita menguruskannya dengan amanah dan takwa. Tuan-tuan dan puan-puan, bersama-sama kita pada kali ini adalah Yang Berhormat Sahibus Samah Datuk Haji Muhammad Syukri bin Muhammad, Datuk Kaya Perba Mufti Kerajaan Negeri Kelantan. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Jadi memulakan siri perbincangan kita pada podcast kali ini, saya nak mulakan, Datuk, dengan satu soalan. Apakah yang kita maksudkan dengan kaedah diingking dalam konteks pengurusan naskah Al-Quran atau juga Al-Quran yang rosak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu bimannihi wa ifdalih wa yudafi'u niqmahu bi'izzihi wa jalalih wa yukafi'u mazidahu bihusni fi'alih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وتابعيه في أقواله وأفعاله. اللهم يا منزل الرحمة والبركة أنزل علينا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتوفنا وأنت راض عنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Terima kasih Ustaz selaku moderator pada pertemuan kali ini. Bagi persoalan berhubung dengan bagaimana yang disoalkan tadi berhubung dengan satu kaedah diingking. Sebelum tu saya rasa perlu saya jelaskan bahawa Al-Quranul Karim yang merupakan kalamullah dan juga hadis Nabi, ini merupakan bahan ataupun dua ini merupakan bahan yang selalunya bila berlaku kerosakan, umat Islam mengambil satu pendekatan lama iaitu membakar naskah Al-Quran yang rosak, yang buruk, begitu juga hadis, bahkan buku-buku teks pelajar-pelajar kita yang ada mengandungi Quran dan hadis juga diproses untuk kalau nama yang lama disebut melupuskan. Tapi sekarang ini kita tukar perkataan lupus tu kepada menghormati. Menghormati ayat-ayat Quran, menghormati hadis, menghormati buku-buku agama yang mengandungi ayat-ayat Quran dan hadis dengan perkataan menghormati, tidak lagi melupuskan. Jadi cara lama dulu ialah kita bakar debu-debu yang mengandungi ayat-ayat suci ataupun hadis yang telah dibakar itu dipastikan supaya tidak ditiup ataupun berterbangan begitu dengan bersepah-sepah
apatah lagi pengabaian dalam masyarakat kita, setengah-setengahnya dibuang pada tong sampah. Ini adalah satu perbuatan yang sangat menduka cita. Jadi bahan yang telah dibakar debu itu ditanam pada tempat-tempat yang selamat, tempat-tempat yang jauh daripada pijakan. Biasanya kalau di zaman lampau orang tanam di puncak bukit. Kemudian kita agak moden sikit. Pembakaran ini dibuat satu tempat pembakaran yang lebih selamat. Debu-debunya, kesan pembakaran itu tidak berterbangan. Bahkan dibuat satu proses dibekukan debu-debu ini dan langkahannya diambil untuk bawa ke tengah laut dan ditenggelamkan. Abu-abu ini dijadikan bongkah, macam bongkah air batu begitu. Dan dibuang di tengah laut dengan menggunakan batu yang menenggelamkan bongkah-bongkah debu pembakaran ini. Alhamdulillah dengan kemajuan sekarang ini ada satu kaedah menghormati Al-Quran dan juga hadis ini. Namanya macam moderator tanya saya tadi, iaitu de-inking. De-inking ini adalah proses menghilangkan dakwat. Ayat Al-Quran itu adalah ditulis dengan dakwat. Ya. Dengan kemajuan sains sekarang ini, dakwat itu boleh dihilangkan. Iaitu dakwat-dakwat itu dipisahkan daripada lambaran kertas-kertas Al-Quran itu ataupun hadis. Menghilangkan ini ada beberapa pendekatan, salah satunya ialah dengan basuhan, pembersihan dan juga saringan. Cara ini adalah iaitu nampaknya lebih praktikal lah. Di dalam proses untuk menghormati Al-Quran ini, iaitu kita dapat asingkan dakwat itu. Proses yang digunakan dalam kaedah de-inking ini adalah menyebabkan dakwat itu, dakwat yang tulisan Al-Quran ataupun dakwat yang tulisan hadis itu hilang, bersih, dan sifat ayat Quran itu sudah tidak ada lagi. Inilah teknik yang ada sekarang ini, yang kebanyakan jabatan-jabatan mufti menerima pakai. Ya. Terima kasih Muhammad Datuk. Maknanya dari segi kaedah de-inking ni, kalaulah kata ianya dibenarkan
dan saya difahamkan dalam fatwa kita membenarkan. Jadi adakah bila kita sebut sudah diterima, boleh tak kalau Yang Muhammad Datuk terangkan apakah sandaran hukum kalau kita melihat pada kaedah tradisional seperti pembakaran ataupun kalau nama lamanya disebut sebagai pelupusan, yang terkini sebagaimana disebut oleh Muhammad Datuk kita sebut sebagai pemuliaan atau juga penghormatan Al-Quran. Jadi kaedah lama tu dah cukup jelas, dah ada sandarannya. Dan bagaimana kaedah di-inking pula dari segi sandaran hukum? Sebenarnya di-inking ini adalah boleh kita kata lanjutan daripada amalan ulama silam. Ulama silam dakwat yang ditulis ayat-ayat Al-Quran ini adalah dakwat yang boleh hilang dengan direndam dalam air. Dakwat itu hilanglah dulu. Kemudian dakwat ini sudah berubah sifatnya semacam dakwat yang kalau air biasa dia tak boleh hilang, iaitu dakwat yang ada bahan berminyak. Maka bila dicetak pada helai lambaran kertas itu payah nak ditanggalkan. Tapi apabila sudah dengan kemajuan perkembangan sains ini, maka kaedah ini dapat menghilangkan. Jadi kertas itu dalam fatwa mengatakan apabila sudah hilang ayat-ayat Al-Quran itu ataupun sudah hilang hadisnya, kertas itu sudah nilai kertas biasa. Cuma kita lebih cermat supaya masyarakat tidak menggunakan untuk kertas-kertas itu walaupun sudah hilang nilai Al-Qurannya, maknanya kita boleh sentuh walaupun tidak berwuduk, tetapi masih diberi peringatan lah supaya jangan sampai dijadikan bahan-bahan bungkusan, jangan jadikan bahan-bahan untuk digunakan dalam tandas, begitu. Makanya walaupun dia sudah tidak ada lagi ayat Al-Quran, tapi masih kita lebih bercermat supaya menghormati kertas-kertas yang bekas ditulis ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis. Jadi membasuh dengan air ni memang ataupun membakar ni pun memang dua-dua cara ini adalah cara yang dibenarkan oleh syarak dan diamalkan oleh ulama silam. Berlakulah pada zaman sahabat, zaman selepasnya, ya. Jadi itulah sandarannya bahawa perkara ini adalah perkara yang diharuskan. Ya. Jadi bila kita melihat pada de-inking sendiri, prosesnya tu kalau kita tengok sangat kompleks, Datuk. Jadi mungkin di sana ada syarat-syarat ataupun garis panduan bagaimana kita nak, kalau kita kata kita terima kaedah de-inking ni, apakah syarat yang digariskan untuk dalam proses de-inking ni supaya bagaimana Datuk sebut tadi, setidak-tidaknya adab ataupun pemuliaan Al-Quran itu tetap terpelihara. Ada dua isu, ya. Kalau dululah jangankan Al-Quran ataupun hadis, gambar-gambar pemimpin, kalau kita nak menghina pemimpin itu, kita bakar gambar itu, ya, kita pijak gambar itu. Jadi kita nampak seolah-olah pembakaran ini semacam boleh menghina Al-Quran. Tetapi itulah dengan prosedur yang begitu ketat, bukan berarti kalau bakar Al-Quran itu menghina Al-Quran. Tapi yang kita kata bakar pemimpin, ada penunjuk perasaan bakar gambar pemimpin yang mereka tidak senangi, itu memang
mereka menghina lah. Ya. Tetapi Al-Quran melalui basuhan ataupun pembakaran ini bukan bermakna menghina Al-Quran, tetapi memuliakan Al-Quran kerana ayat-ayat suci itu perlu dipelihara. Jadi kalau diingking ini diterimalah untuk dijadikan satu proses untuk menyelamatkan ataupun menghormati Al-Quran. Ada syarat-syaratnya lah. Yang pertamanya kita tengok kepada syarikat tu dulu. Syarikat yang akan melakukan apa yang kita sebut nak menghormati Al-Quran ini, ataupun kita kata kita semula, terutamanya buku-buku agama, ya. Syaratnya dimiliki oleh orang Islam. Sebab kalau orang bukan Islam tu mungkin dia tak berapa memahami bagaimana untuk menjaga kehormatan Al-Quran itu. Menjaga amanah. Kena orang Islam. Orang Islam dia tahulah menghormati Quran dia. Begitu juga dengan pekerja yang nak proses diingking ini untuk terdiri daripada orang Islam. Ya. Syarikat yang menjalankan proses pengkitaran atau penghormatan berdaftar dengan penafisan teks Al-Quran. Dia kena daftar. Iaitu KDN, ya, Kementerian Dalam Negeri. Bahagian percetakan Al-Quran, kerana di sana ada undang-undang, ya, ada akta, iaitu Akta Percetakan Teks Al-Quran 1996. Jadi kena memenuhi akta inilah. Kerja-kerja proses diingking ini yang kita kata secara recycle ni naklah disaksikan oleh pegawai-pegawai yang berautoriti lah, misalnya pegawai-pegawai daripada Jabatan Agama, Majlis Agama Islam, dan syarat seterusnya ialah tulisan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis memang diyakini hilang sepenuhnya. Hilang secara total. Dan bahan-bahan kimia ini digunakan dalam proses pengitaran semula hendaklah tidak mengandungi bahan najis. Ini kena awal-awal lagi lah. Diingking ini kena semak awal-awal dulu, adakah dia mengandungi bahan najis atau tidak. Kalau dia ada bahan najis, tak boleh lah. Ya. Terima kasih, Datuk. Jika dalam isu tadi kita bincangkan amanah terhadap kalam Allah sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang ni kita beralih pula pada satu isu yang lebih dekat pada kehidupan seharian masyarakat, iaitu amanah terhadap harta manusia. Jadi insya-Allah kita akan masuki pada segmen yang kedua yang Muhammad Datuk, iaitu berkaitan dengan pengurusan harta luqatah dan juga malud dhaif. Jadi yang memulakan segmen kita yang kedua, saya nak bertanya kepada Yang Berhormat Datuk, bila kita cerita tentang harta luqatah atau juga malud dhaif, tentunya ada takrifan ataupun pengenalan supaya masyarakat di luar sana ataupun kepada yang baru mendengar istilah-istilah yang disebut sebagai luqatah dan juga malud dhaif. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan harta luqatah dan juga malud dhaif menurut hukum syarak, Datuk? Ya, terima kasih. Ini pun satu isu lah yang perlu dia mendapat penjelasan. Luqatah ini istilah
dalam kitab-kitab fiqh. Begitu juga malud dha'i ini pun istilah yang dipakai dalam kitab-kitab fiqh. Luqatah ini maknanya harta yang hilang lah, ataupun harta yang tercecer. Seperti yang berlaku sekarang ini, ada orang yang pergi sembahyang di masjid, masa dia nak berwuduk, dia tanggalkan jam dia dan dia letak, lepas tu dia ambil wuduk, dia pun pergi sembahyang, terlupa kepada jam dia. Lalu jam ini dijumpai, maka jam itu adalah termasuk dalam hukum luqatah. Ya. Jadi luqatah ini sebenarnya barang-barang yang terlepas daripada pemiliknya, dan bahan-bahan itu atau barang-barang itu berlaku di tempat awam. Tadi saya sebut masjid, itu tempat awam. Di pasar-pasar, misalnya jumpa di pasar, maka bila jumpa di pasar, ini dia termasuk dalam kategori luqatah. Maknanya bahan-bahan yang dijumpai di tempat awam itu, itulah bahan-bahan yang termasuk dalam harta luqatah. Adapun harta yang diistilahkan sebagai malud dha'i ini ialah apa kita panggil, harta yang wujud pada satu rumah lah, misalnya satu tempat, tapi siapa pemilik harta itu dia tak tahu. Contoh, katalah si A menyewa sebuah rumah, kemudian dia sudah berpindah tinggalkan rumah sewa ini, mari si B pula sewa rumah yang A sewa tadi, kemudian B juga tak lama tinggalkan rumah itu, pergi bertukar ke tempat lain dan sebagainya. Mari yang ketiga menyewa, jumpa wang dalam tu, maka kita nak kata milik siapa ni? Milik A ke milik B? Kita tak dapat tentukan, maka ini namanya mal dha'i. Barang itu atau bahan itu bukan di depan khalayak ramai. Kalau yang luqatah tadi adalah ditemui di tempat khalayak ramai, di pasar, di masjid, apa-apalah tempat, di padang bola, ya. Tetapi malud dha'i ini adalah yang ditemui dalam tempat-tempat tertentu. Contoh yang paling popular sekarang ini ialah peniaga-peniaga barang bandar. Bandar, beli kasut, beli baju, beli kot dalam guni bandar. Tiba-tiba didapati dalam bandar itu ada wang asing, wang yen ke, wang dolar ke, atau mana-manalah wang. Maka apakah ini kita nak kata luqatah atau malud dha'i? Jawapannya ini adalah malud dha'i, bukan luqatah. Sebab ditemui bukan tempat khalayak ramai. Temu dalam guni. Jadi kalau yen, maknanya tahulah ini barangkali wang daripada Jepun, ataupun Korea, ataupun China, ataupun daripada England, jadi daripada Amerika. Jadi kita yang seperti ini kita tak boleh menganggap dia sebagai luqatah,
tapi dia termasuk dalam kategori malud dha'i. Ya. Dan harta ini kita sama ada luqatah ke ataupun malud dha'i ke, kita kena jaga dengan cermat, sebab kita sudah diamanahkan oleh Allah, ya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu, mengarahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya ataupun ahlinya. Jadi kalau wang yang dijumpai dalam bandel itu, barang, kita nak serahkan balik kepada ahlinya di mana? Ya.